Kalau kita ada jawatan, mungkin kita seorang pengurus ke, ataupun CEO ke, ataupun mungkin kita adalah seorang ahli politik, ataupun menteri ke, ataupun sesiapa sajalah. Ataupun nak senang faham, kita mungkin sedang berada di atas. Jangan lupa orang yang berada di bawah dan jangan disrespect orang yang berada di bawah sebab kita tak tahu masa depan kita. Okey tuan-tuan, sebenarnya mesej yang saya nak sampaikan ni adalah satu pengajaran daripada satu situasi yang saya sendiri alami. So masa tu saya diminta untuk mengajarkan satu majlis di Dorset Hotel dekat Putrajaya tuan-tuan. So majlis tu adalah majlis orang kenamaan lah, dan majlis tu ada ramai VVIP, antaranya salah seorang menteri kabinet pada ketika itu tuan-tuan. Jadi masa majlis berlangsung, bila VVIP dah masuk apa semua, majlis sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang brother ni, umurnya pada ketika itu dalam 40s lewat 40-an lah. So dia kata, Mr. MC, dia kata, dia beritahu lah nama dia. Dia pun cakap dia adalah seorang pegawai menteri lah. Maksudnya dia orang kanan menteri. Dia cakap macam tu lah. So dia pun bagi punya name card. So saya pun, okey, dia adalah tut kepada menteri tersebut. So tuan-tuan, berlalu masa, selepas makan malam apa semua, ada persembahan, tiba-tiba Mamat ni datang kepada saya. Dia kata, MC, dia kata, boleh tak you announce YB menteri dah nak balik tu? So saya pun kata, okey tuan, baik-baik, saat lagi saya announce. So tuan-tuan, sebagai seorang pengacara majlis yang telah mengacarakan banyak majlis, saya takkan simply ambil pandangan orang ataupun saya takkan simply announce apa yang orang request tuan-tuan. Sebab apa? Saya akan melihat keadaan sekeliling, dan masa tu dia minta saya announce yang VVIP nak balik. So bila saya dapat arahan sebegitu, saya pun kata okey baik tuan. Pada masa yang sama, saya tengok keadaan YB menteri berada di hadapan tengah berborak. So saya pun hold, saya pun tak buat apa-apa announcement. So saya pun hold, dan kemudian dia pun kata, kau announce sekarang boleh tak? YB menteri dah nak balik tu. So saya pun kata, okey tuan, baik, sekejap lagi saya announce. Lepas tu kali seterusnya dia marah saya tu tuan. Dia macam agak bengang lah tapi mujur dia punya kebengangan tu ditutup oleh suasana muzik dewan yang berkumandang. Jadi tak nampak lah dia marah tu kan. Tapi saya rasa bila since saya dekat dengan dia, dia marah tu memang macam sakit hati juga kan. So saya kata okey baik, tak apa, saya akan tengok queue YB menteri. Kalau YB menteri bergerak, saya akan announce. Kemudian dia pun belah. So dia pun macam, maksudnya kau tak kenal aku macam tu lah, seolah-olah kan dia punya muka, dia punya reaksi muka ni macam kau tak kenal aku muka dia macam tu kan. Tuan-tuan bayangkan dia datang jumpa saya selepas setengah jam baru YB menteri macam selesai barulah dia macam duduk macam tu, maksudnya rehat, dia ada sela masa, dan kemudian barulah dia macam nak berangkat, nak angkat punggung dia lah, nak berangkat keluar. So masa itulah saya announce bahawa yang berhormat menteri akan meninggalkan majlis. So tuan-tuan, bayangkan kalaulah saya announce masa dia cakap, tak ke macam menghalau tu kan. So itu common sense yang pada ketika itu, dan itu juga adalah pengajaran untuk saya. Ataupun sebelum-sebelum ni saya pun pernah mengalami situasi di mana ada certain pengacara majlis yang secara tak sengaja terhalau VVIP. So benda tu saya tak nak terjadi lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, apa yang saya nak share dengan anda semua tentang kisah ni, sekarang menteri tu pun dah tak ada, pegawai kanan menteri tu pun saya dah tak tahu ke mana. Jadi moral of the story-nya tuan-tuan, kalaulah kita berada di atas ataupun kalaulah kita ada jawatan, jangan sekali-kali kita memandang rendah orang sebab kita tak tahu pengalaman orang tu dan kita tak tahu masa depan kita. Of course, kita semua sedia maklum, kalau ahli politik comes and go. Ministry ataupun minister come and go. Jadi kalaulah contoh kita sudah ada jawatan kan, mungkin kita adalah seorang pegawai khas ataupun setiausaha sulit kanan, setiausaha akhbar yang orang kata memang rapat dengan YB menteri kan. So kita kena faham tuan-tuan, kita tak tahu masa depan kita, dan again, mungkin orang yang kita marah tu mungkin itulah jadi bos kita nanti. Kita tak tahu, Allahualam. So tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kisah ni. Kalau anda dapat, anda boleh komen. Dapat.